may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pegang je. Tak dengar? Dengar. Siapa tak dengar kat tangan? Dengar ah? Siapa tak dengar takut lama tak naik. Okey, alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dan kerana kita dapat meneruskan tradisi kita yang ke-20 kali kot, ke-20 kali lah, 20 kali ramaknya. Dan untuk kita bersama-sama untuk meraihkan hujung-hujung puasa dan untuk meraihkan sebelum kita pulang berhari raya, untuk kita sama-sama berbuka puasa dan kita berkumpul semua sekali untuk kita menjamu buka puasa, melihat muka-muka yang gembira dan muka-muka yang penuh mengharap. Sebab tak sebab tak tahu apa jadi kan. Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Pasrah intern. Ya benar. Jadi kita boleh lihat, cuba lihat di sekeliling, itulah muka-muka yang mengharap. Nampak tak? Kita juga mengambil kesempatan di sini untuk meraihkan hari jadi. Siapa? Hari jadi boy. Okey, duduk. Ada. Sikit punya ramai datang. Kita mengucapkan selamat hari jadi kepada boy. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang berpanjangan. Terima kasih, Pak. Jadi saya bagi mewakili syarikat yang kita akan dengar daripada buat-buat yang lain, ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua dan berharap semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima ibadah puasa kita, memberi kita pahala seperti yang sepatutnya, pahala yang layak kepada kita dan memberi darjat yang tinggi kepada kita, dan supaya kita diberkati ketika kita merayakan Hari Raya Aidilfitri nanti bersama dengan keluarga yang balik kampung, kecuali Cik Amran, dia memang tak pernah balik kampung. Dia akan jaga ofis. Kepada rakan-rakan ahli keluarga 3F yang sekalian yang lain, semoga baik-baik di dalam perjalanan, semoga dapat bersua dengan ahli keluarga dan kembali ke syarikat nanti minggu yang seterusnya untuk bersama-sama kita menyambung tugas kita, bekerja dan meneruskan usaha kita di syarikat 3F Resources Sdn Bhd. Jadi kepada yang bekerja keras, kita ucapkan terima kasih kepada semua. Kita akan sambung usaha-usaha kita dengan aktiviti-aktiviti yang seterusnya. Okey, saya tak mau panjangkan. Jadi saya jemput bot yang lain. Tak apalah, cakaplah sikit. Apa? Terasa macam jadi influencer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun tak ada apa nak dipanjangkan lagi kan. Untuk hari ini kita ambil kesempatan, saya sendiri mengambil kesempatan mewakili keluarga saya untuk mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin, dan saya doakan semua yang berjalan pulang ke kampung untuk selamat pulang ke kampung. Semoga perjalanan dipermudahkan dan sampaikan salam daripada syarikat kepada keluarga di kampung. Dan insya-Allah kita akan jumpa kemudian selepas minggu kita berehat, selepas minggu kita meraihkan hari raya. Moga-moga kita punya macam pesanan ustaz tadi, moga pesanan kita semua tadi tak dengar. Okey, kita moga-moga kita akan mendapat kebaikan daripada bulan Ramadan yang akan tamat ini, dan moga-moga kita akan menjadi lebih baik daripada sebelum ni. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus habis. Jangan. Oh, dia kena pakai dua-dua
Ni kepit. Pegang je lah. Yang ni? Ni mic. Yang pegang banyak. Pegang pegang. Tak apa nak. Okey.